Pelakon terkenal Nadia Kesuma yang nama sebenar Nadia Kasumawati Abdul Karim dilaporkan meninggal dunia pada 15 Januari lalu di Jeddah, Arab Saudi. Suami Nadia, Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah, berkongsi berita duka itu melalui sebuah hantaran di Facebook menyatakan kesedihannya atas pemergian isteri tercinta. Semoga Allah memberkati dia dengan keampunan. Sayangku, aku akan merindui kamu sentiasa. Saya bersyukur kerana saya telah menghantarmu ke destinasi terakhirmu. Saya cinta padamu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan di jannah. Salam takziah. Marilah kita hadiahkan Al-Fatihah dan semoga dipermudahkan urusan. Berita itu turut diumumkan oleh anak Nadia di akaun Threads, di mana mereka menyatakan bahawa ibunya telah kembali ke rahmatullah. Anak Nadia juga mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang tidak henti-henti mendoakan kesejahteraan mereka sekeluarga. Dalam catatan yang sama, anak Nadia memberitahu bahawa pemergian ibu mereka disebabkan oleh serangan jantung. Nadia dikatakan dibawa ke hospital pada hari yang sama sebaik tiba di lapangan terbang Jeddah. Menurut anak Nadia lagi, keluarga hanya menerima maklumat mengenai keadaan ibu mereka lewat malam tersebut yang dimaklumkan oleh agensi pelancongan yang menguruskan perjalanan itu.